Hai tutorial. Video kali ini saya akan tunjukkan cara mohon atau renew kad CIMB secara online. Jadi kepada anda yang kad CIMB dah hampir expired ataupun tamat tempoh, anda boleh tonton video ni sampai habis. Okey? Alright, untuk langkah pertama, sila buka aplikasi CIMB Octo di telefon anda. Kemudian anda klik pada bahagian lagi ataupun more. Seterusnya, anda klik pada bahagian perkhidmatan or services dan anda pilih urus kad. Okey, dekat sini anda diminta untuk log masuk akaun CIMB Klik anda. Jadi, sila masukkan kata laluan dan anda klik teruskan. Untuk makluman, pembaharuan kad debit secara online hanya boleh dilakukan ataupun dibenarkan dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh tamat tempoh kad. Jika kad anda sudah expired, anda perlu hadir ke cawangan CIMB untuk membuat penggantian kad. Okey, selepas tu dekat sini anda klik sahaja pada bahagian pembaharuan kad debit dan anda pilih kad debit yang nak diperbaharui. Pada bahagian bawah, anda perlu masukkan alamat penerima. Alamat ini hanya digunakan untuk penghantaran kad debit anda. Sekiranya anda nak ubah alamat yang dipaparkan, anda klik sahaja pada ikon pensel ini dan anda masukkan alamat yang betul. Apabila selesai, anda klik sahaja selesai dan seterusnya anda klik teruskan. Untuk pengesahan transaksi, sila klik luluskan ataupun approve. Jika dipaparkan status berjaya seperti ini, itu bermaksud permohonan anda telah diterima untuk diproses. Okey, sekiranya anda ingin menyemak status permohonan kad anda klik semula pada menu pembaharuan kad debit dan anda klik sahaja pada bahagian status. Dekat sini anda boleh lihat status permohonan anda. Sekiranya tertera status lulus, kad debit baharu akan dihantar ke alamat yang telah anda daftarkan tadi. Untuk pengalaman saya, kad debit CIMB yang baru dihantar menggunakan perkhidmatan CityLink Express. So, setakat itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan dulu ikon like, share dan subscribe untuk lebih banyak tutorial perbankan dan aplikasi keuangan di Malaysia. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.